tu amalan. Tapi hak ni tak boleh tulis. Tulis tak jadi. Tentu kena hafal. Masalah Sayyidina Muhammad. Hak dalam live pun kena menghafal. Hak luar ni pun kena menghafal. Saya nak bagi amalan ni. Amalan ni selawat. Baca 10 kali lepas subuh, 10 kali lepas asar. Ikut saya. Kalau keluar daripada majlis ni hafal, boleh amal lagi asar, boleh amal dah. Lepas tu esok amal, dia mai rezeki insya-Allah. Ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba, hamzah belakang wal ummahat, ta belakang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma, dia 4 kali berhenti. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad karimil aba wal ummahat. Cuba baca tengok. Baca 10 kali lepas mayang subuh, 10 kali lepas mayang asar.